Jom buat yogurt smoothie kurang dari 1 minit. Masukkan air 1 cawan. Masukkan serbuk fruit series mix lah 3 scoop. Lepas tu masukkan yogurt fruit base mix lah ni 3 scoop juga. Ini fructose syrup, masukkan 20 ml. Last sekali masukkan air 100 ml. So sekarang ni tinggal kita nak blend smoothie kita. Kita blend sampai halus, so tekstur dia akan jadi pekat tapi lembut bila diminum. Tambah buah segar ataupun topping untuk rupa dan rasa yang lebih menarik. Serbuk fruit base yogurt ni akan buatkan kita punya smoothie jadi lebih stabil, lambat cair dan juga jadi lebih creamy. So sekarang ni kita nak buat versi yang kedua pula. 1 cup ais. Kalau tadi kita guna yang serbuk, sekarang ni kita akan guna puri buah. Saya gunakan 40 ml. Kalau nak tukarkan kepada buah segar pun boleh juga. Kalau guna buah segar, kena guna dalam 100 gram. Next, saya masukkan fructose syrup 10 ml. Okay, sekarang ni kita masukkan yogurt fruit base ni dalam 3 scoop. So, last sekali kita masukkan air 100 ml. Rasa dia masam, manis, segar. Ada vibe-vibe macam yogurt lassi. Kalau korang nak buat preset yogurt saja pun boleh juga. Tak perlu tambah flavor-flavor lain.